Dekat tangan aku ni ada iQOO Neo 10 model yang terbaru, dan yang paling best sekali hari ni aku ada juga Gamuda Cough. Okey, kita nak test ketahanan iQOO Neo 10 untuk Quest One Piece, sama ada dia boleh tahan bateri ataupun tidak. Nak settlekan Quest ni tak susah pun, dia ada bagi tu kat sini, activate your app, dia ada kena install apps, dan korang akan dapatlah macam-macam dekat sini. Reward pun ada. Apps yang wajib ada adalah Opah Malaysia. Sembang banyak tak guna, jom kita mulakan sekarang. Sebelum tu aku nak cerita chipset dia menggunakan Snapdragon 8S Gen 4 yang terbaru. Poin yang pertama, okey, aku kena scan sesuatu dekat sini. Scan dah selesai, tapi bukan semua macam ni. Ada juga korang kena main game ataupun settlekan sesuatu benda. Terusnya Fishman Island. Jom kita cari sama-sama. Komen aku pasal iQOO ni ringan juga sebenarnya pun ya. Ringan, lepas tu screen dia pun sedap juga main dekat bawah panas-panas ni. Itulah, aku tengok mandi dekat sini macam menarik pula Nasib baiklah aku tak bawa seluar tukar baju tukar. Pula dekat tempat rehat berpasir dekat sini ni. Setelah aku cari dekat mana box aku nak scan QR, rupa-rupanya dia menyorok belakang tu. Pandai menyorok belakang pokok ni. Sekejap, saya cari ni. Jumpa dah. Layanlah main game pula dah Quest dia ni. Pergi dekat point yang seterusnya. Oh, tapi tempat sini lagi cantik. Pasir, ada kapal besar kan. Macam mana cara? Oh, okey, boleh lompat sini. Kita try lah. 1, 2. Oh, lepas. Tak payah basah kasut. Terusnya dia beritahu dekat gelongso panjang. Betul lah kot? Atas ni ada gelongso kan? Kita cuba cari. Ada ni tolong aku. Masih bang Kat sini punya panas, tak boleh buat bincang babe. Dia bukan tak boleh buat bincang. Kalau kau datang untuk mandi okey. Kalau treasure hunt macam aku, pisang babe. Tapi kalau katalah tercelup sikit lah tercelup sikit, tak ada masalah. Masih lagi hidup handphone. Screen basah, tangan basah, boleh lagi touch. Tunjuk semua checkpoint, panjang video nanti. Sekarang ni aku tunjukkan checkpoint yang terakhir, iaitu dekat puncak kapal ni. Tadi aku buat treasure hunt ni, baru turun 2% tau. Aku rasa dah hampir sejam lebih dah aku guna phone screen. Tangga aku nak panjat ni. Jomlah, aku bawa korang. Kita panjat kapal besar ni. Oh, ada meriam lah babe. Meriam lama. Dah jumpa dah checkpoint yang terakhir. Sekarang kita nak cari dekat mana hadiah yang tersembunyi tu. Okey, kita dah jumpa checkpoint yang terakhir. Sonok lah kalau kau datang dengan kawan, jangan buat macam aku. Aku buat seorang-seorang. Datang dengan kawan, package mandi-manda, memang syok layan treasure hunt One Piece kali ni. Aku dapat sekali casing kalis air One Piece. Cantik. Baju Zoro juga. Baju bahagian hadapan siap ada tulis SSG. Zoro besar. Toei animation. Baik dekat tepi ni logo. Nampak tu? Apa tu? Asiahan Malaysia. Masa dekat atas kapal, jangan lupa korang kena cari benda ni. Tengok. Korang dapat claim hadiah iQOO dekat kaunter nanti. Ini adalah slogan iQOO Neo 10. iQOO Neo 10, power to win. Nampak korang pasal iQOO Neo 10 ni. Tahan lasak, tahan air sikit-sikit, dan bateri pun boleh tahan. Baik beli iQOO tak?